Assalamualaikum guys. Selamat pagi rakan-rakan semua. Kali ni kita ada gula-gula. Ya itu dia. Ini bukan gula-gula kawan-kawan. Ini adalah mobil kren yang terbaru XCMG XCA 260 tan. Memang terbaik. L8 pula tu kalau kita tengok ni, dia punya model ni macam serupa 350 tan yang ada kat Malaysia, iaitu syarikat LKC. Lebih kurang modelnya. Jom kita buka kotak ni. Sudah lama saya tak beli gula-gula ni. Ini hari Alhamdulillah, demi model yang ada kat Malaysia ni, kita cuba-cubalah beli. Wah, memang cantik kawan-kawan. Ini adalah diecast dia bukan RC. Dia boleh, kalau nak main dia guna tangan je. Dia tak ada remote control kawan-kawan. Model terbaru ni kalau tak silap 7 section boom paling panjang saya rasa 7 section boom. Itu dia. Memang betul-betul sebiji. Bukan sebiji sebuah kren yang ada kat Malaysia ni XCMG XCA. Tapi ni 260 tan. Okey. Alamak. Ini dia punya counterweight dia. Full set counterweight. Dia ada kecil boleh nampak tu Memang betul-betul model kali ni memang cun-cun punya Okey, yang ni dia punya jeep dia. Fly jeep. Kita rasmikan XCA XCMG 260 L8. Yang ni dia punya tempat ompel pintu Kita keluarkan dulu. Okey, yang ni dia punya aksesori pagar, tempat putar wire lamp. Tapi kali ni wire lamp ada dua. Tu yang seronoknya mobil keren kali ni. Dia ada hook kecil dengan hook besar. Ini dia punya Allen key. Yang ni dia punya pemutar wire lamp. Satu. Yang ni pemutar wire lamp nombor 2. Memang terbaik model kali ni. Yang ni dia punya kitchen dia. XCMG. Okey, yang ni dia punya pin untuk fly jeep. Dia ada 2 pin untuk fly jeep dan 1 pin kecil. 1 pin kecil untuk hook kecil depan tu. Yang ni tak ada apa. Okey, dia punya outrigger dia. Outrigger punya steel plate. Outrigger dia punya steel plate ada 4 keping. Okey, jadi kita akan cubalah memasang part yang mana perlu. Macam aksesori ni dia tak banyak sangat nak dipasangnya Tapi apa-apa pun memang semak lah model XCMG XCA 260 ni.
Okey, ini dia punya tempat ompel pintu. Boleh nampak kawan-kawan cara nak ompel pintu dia. Okey, kita akan pasang dia punya contourweight dulu. Lepas tu kita pasang dia punya pagar di bahagian kabin belakang. Ada lagi 2 pagar kecil. Cumanya lubangnya ni dia agak sempit sedikit Jadi kalau nak masuk pagar ni kena tekan belah bawah tu. Okey. Selepas itu kita akan pasang dia punya fly jib. Dengan menggunakan pin kecil ni kita selak dulu pada hook kecil. Okey, lepas tu kita ambil pin yang panjang. Nah, kita angkat dia punya fly jib. Kita sambungkan di bahagian depannya. Alhamdulillah, siap pemasangan fly jib. Simple je. Selepas tu kita akan cuba pasang tu punya counterweight dia. Kalau macam ni dia tak boleh masuk kawan-kawan. Jadi kita akan buka tu punya outrigger. Baru itulah kita akan swingkan mobil crane ni untuk pemasangan counterweight. Kita lock dulu tu punya hydraulic supaya bom dia tak jatuh. Baru itulah kita swing. Walaupun dia mainan kawan-kawan mesti pastikan outrigger tu buka dulu, tak apa. Sebab nanti bila dah gantung counterweight, kalau tak buka outrigger, crane pun akan terbalik. Sekurang-kurang dia punya outrigger tu menahan jugalah terkabus tu. Macam sengit counterweight ni. Mungkin tak masuk lubang dengan betul.
Okey guys. Alhamdulillah siap pemasangan kantoid. Inilah dia mobil crane XCMG XCA 260 260 tan. Kalau kita tengok model ni memang betul-betul macam reality XCA 350 L8 dia punya body dia. Memang cantik dan smart. Okey guys, setakat sini saja video model crane Diecast XCMG XCA 260 L8. InsyaAllah kalau ada model yang lain nanti kita akan buat video juga. Terima kasih sudah menonton di channel Azmi Yaakob. Jangan lupa subscribe channel Azmi Yaakob. Assalamualaikum.